Kalau bilo lah mau dikomentari. Bilo lah mak jual ayam. Oi Pian, dari mang tu? Apa dia Zul? Dari rumah kawan awak dah. Senang tu dah. Depan yang awak dah. Amuah nak siang berjalan gini yo. Minta lah sama mak jual ayam, bonda cetek. Bawa lah gadang, bah berjalan je masih. Ini yang awak cari angin yo. Yolah dah, dia pulang lu dah. Jalan Pian. Dah payah lu kapau dah. Dah, Assalamualaikum. Awas. Jangan kamak ni. Dari tadi dia menyapu dia nak sudah-sudah gitu. Malah nak kesayang dia boy. Pantik pun nak aku anak manja bengket seberang tulang ama ah. Dari mana memang berpulang. Koma. Dia bodan tu lah dia. Dia lentingnya dia tadi. Antol lah mak nyapu. Manganyo. Di penganyo ah. Anak manjo amat yang seberang tulang yang kami pesek dan manjo ka. Pian lah pian unda mak. Mak jalan tarik ni pian tu sampai di galaan dia Zazul dia. Nampak emang kaki aku muah yang berjalan. Kaki lah kadang saking berjalan tarik. Tak tabali dia mak unda cik tu pian tu. Baik tu yang terkena dia. Jangan kan unda. Serau kutuk dan sendak terganti dia tu. Semua meminta setiap kali mbek namanya tu. Tahu dah ha? Ya dah Zul tadi dicacik pian tadi di luar mak. Malu pian jadi mak. Di ino-inonya keluarga ndak tahu ayang beli onda tu. Tak bapiti mak lu pian. Ayang saja baru pai merantau patang. Ang puluh lah mak. Kalau ndak mak jual salah rumahku mak. Banyak mak. Oh ini itu ang suruh Aden tu. Ha, sekalian saya suruh Aden menjual paru-paru je ginjal dia. Nak membunuh Aden nang ha? Ha, amak angko. Ah, biar babini ayang sekali le, bawa induk baru ang. Ya, itu tujuan ang. Ha? Ya kalau baik tu lo caranya. Apa kata bahasa Indonesia? Apa boleh buat? Kancang pun jauh aku. Nak dulu aku ha? Baik keluar.